Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik murid-murid, hari ini cikgu akan melakukan simulasi untuk aktiviti yang terdapat dalam bab 4 Sains tingkatan 3. Aktiviti inquiry 1 iaitu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawa sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. Bahan-bahan yang murid-murid perlukan adalah serbuk kalsium karbonat dan juga air kapur. Sebelum itu, cikgu ingin berpesan sebelum melakukan aktiviti inquiry ini, pastikan murid-murid menjalankan aktiviti ini di bawah pengawasan guru mata pelajaran masing-masing. Baik, arahan untuk menjalankan aktiviti inquiry ini yang pertama, masukkan 1 spatula kalsium karbonat ke dalam tabung didih. Yang kedua, panaskan kalsium karbonat di dalam tabung didih sehingga gas dibebaskan. Yang ketiga, sediakan radas untuk menguji sifat gas yang dibebaskan dengan melalukannya ke dalam air kapur seperti gambar rajah berikut. Ini adalah susunan radas untuk menguji gas yang dibebaskan. Baik, mari kita melihat pemerhatian daripada aktiviti inquiry ini. Tindakan pada kalsium karbonat, kita dah panaskan. Kalsium karbonat dipanaskan. Dan keadaan air kapur sebelum gas yang dibebaskan melaluinya jernih. Tetapi selepas kalsium karbonat dipanaskan, keadaan air kapur akan menjadi keruh apabila gas yang dibebaskan melaluinya. Perbincangan daripada aktiviti inquiry ini, gas karbon dioksida dibebaskan apabila kalsium karbonat dipanaskan. Berikut adalah persamaan kimia. Murid-murid boleh lihat kalsium karbonat apabila dipanaskan akan menghasilkan kalsium oksida dan juga gas karbon dioksida. Di mana gas karbon dioksida ini apabila melalui air kapur akan bertukar menjadi keruh. Jadi kesimpulan daripada aktiviti inquiry 1 ini membuktikan bahawa kalsium karbonat iaitu CaCO3 terdiri daripada 3 unsur iaitu kalsium, karbon dan oksigen. Sekian, terima kasih.